Assalamualaikum. Hari ni bangun seawal 6 pagi. Lepas subuh je terus prepare untuk open order yang aku buat dekat X Office. Diorang ada order colek buah dan pelawan dengan laksa lemak siam. Kalau ada order banyak macam ni aku ambil lah. Tapi kalau nak order setakat 1-2 tu aku tak layan lah. So kalau korang mana-mana company nak order banyak-banyak boleh je roger-roger tau. Bungkus-bungkus macam biasa. Lepas tu masuk dalam plastik. Bungkus-bungkus ikat-ikat dah letak. Selepas pada tu aku makanlah sikit sisa-sisa yang lebihan-lebihan ni. Lapar. Sampai dekat Bangsa lebih kurang pukul 12 sesuai lah waktu lunch hour. So bolehlah jumpa balik kawan-kawan office yang dah lama tak jumpa. Dah lama padahal baru je resign. Order banyak weh lah. Selemak sampai 32 bungkus. Colek buah dan pelawan pun dah sampai 26 pack dah weh. Inilah muka-muka yang selalu support bisnes aku. Alih-alih muka dia orang, tak ada muka lain ke? Terima kasih support. Inilah antara muka-muka kenalan office mate yang baik dengan aku sepanjang aku bekerja. Alhamdulillah. Minta maaf kalau terkurang terlebih dalam masakan hari ini sebab saya seorang berlari bergegas sana sini. Dalam kesempatan ni saya nak beritahu saya ada tour minggu ni. Hari Jumaat kita jumpa dekat Sungai Buloh, hari Sabtu kita jumpa kat Shah Alam Seksyen 7, hari Ahad kita berjumpa dekat Puncak Alam, okey, kat Hill Park tempat lama saya.